Selepas 3 hari mak saudara Ida ni meninggal dunia, anak-anak arwah ni adalah bagi baju kesayangan arwah ni dekat mak Ida. Jadi arwah ni dia memang jarang tau pakai baju tu. Baju tu pun nampak baru lagi. Mak Ida dia ambil letak atas mesin jahit sebab mak dia nak pakai pun besar. Jadi mak dia nak kecilkan sikit lah baju tu. Sejak mak dia terima baju tu, rumah Ida ni rasa tak tenang. Sebab selalu je rasa diperhatikan. Bila Ida, adik dia, ayah dengan abang dia tak ada kat rumah, mak dia duduk sorang-sorang kat rumah kan. Mak dia mulalah dengar macam ada orang tengah mandi, orang basuh baju, bunyi orang bercakap. Bila Ida sekeluarga ni tengah tengok TV, rasa pula macam ada orang berjalan dekat belakang. Memang dengar tau bunyi tapak kaki tu. Bila toleh tak ada siapa-siapa pun. Dan kejadian-kejadian misteri ni, Ida sekeluarga alami dalam 2-3 hari jugalah. Sampailah satu malam tu mak dia mimpi yang mak saudara dia ni datang marah mak dia. Cakap yang mak dia ni tak menghargai pemberian mak saudara dia sebab tak pakai. Dalam mimpi tu mak saudara Ida ni memang marah mak Ida ni dengan nada suara yang kuat tau, sampai ke mak dia tersedar. Bila mak dia bangun, mak dia barulah teringat yang baju arwah mak saudara dia ni mak dia tak jahit lagi. Ada atas mesin jahit dekat dapur. Jadi mak dia pun ceritalah ke ayah dia. Esok tu mak dengan ayah Ida ni bakar tau semua baju-baju dengan barang-barang arwah. Lepas tu terus tak ada gangguan dah dekat dalam rumah Ida.